Selamat kembali guys. Jumpa lagi bersama Alnan Official. Kali ini kita berada di satu tempat, ya. Kita berada di lapangan terbang Sibu, terbang Sibu untuk menghantar ahli keluarga kita yang dari Australia, tinggal jauh dari Australia, dua lelaki bini yang datang ke sini sekitar 30 Jun yang lalu, 30 Jun lalu, dan mereka tinggal bersama-sama saya dan keluarga Alnan Official selama 2 minggu. Selama 2 minggu dua lelaki bini ini. Iya, seronok. Dia orang kata seronok tinggal bersama-sama dengan Alnan Official. Ya, kita teruskan. Okey, baik. Di mana yang tuan-tuan dapat lihat, ramai orang yang berada di lapangan terbang hari ini. Maklumlah, orang semua balik ke tempat kerja masing-masing. Baiklah, kita sudah berada di tempat pendaftaran ataupun check-in counter, dan kita dapat melihat sudah ramai orang yang bersusun. Tapi malangnya saya perhatikan tadi di 6 kaunter itu guys, cuma 2 saja yang buka. Dua saja buka. Tak tahu macam mana, masih cuti gawai ke apa. Dan agak pelan sikit. Walaupun kelihatan di kaca TV kereta berbuat orang tak begitu ramai. Tapi oleh kerana itulah kaunter cuma 2 saja yang buka. Jadi kita haraplah lain kali pihak yang berwajib tu janganlah biarkan banyak kaunter yang kosong. Baik, dua lelaki bini sekarang sudah dapat datang ke kaunter. Itu saya. Okey. Dan berurusan dengan kaunter, iaitu mana cek pasport, itu ini, dah cek beg dan sebagainya lah. Okey, kita teruskan. Kita teruskan, nanti kita tengok apa kesudahannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya telah mendapat tunjuk ajar daripada mereka dua lelaki bini itu. Lain kali kalau nak pergi jauh-jauh tu, especially long distance flight itu, kalau boleh gunakan seminimal beg, gunakan minimal beg yang dibawa, sebab itu akan nanti mengganggu kelancaran masa kita nak check in. Seperti mana yang dua orang ni, orang cuma ada 2 beg besar saja, dan masing-masingnya ada 1 beg kecil, backpack yang dibawa. Senang. Okey. Walaupun kita tahulah, maklumlah, kita Asia ni kalau nak jalan sana sini tu angkut semua. Angkut semua, tak kira apa yang tak perlu, kadang-kadang pun rasa perlu angkut semua. Tak kisahlah apa yang make up lah, apakah mungkin di sana nanti tak ada inilah, tak ada itulah, macam-macam lagi lah kalau kita Asia ni. Baiklah, sekarang beg sudah diletak ke roller dan tunggu bagi tag saja, tag untuk beg masing-masingnya, untuk tag that bag. Lepas itu barulah mengambil check-in slip tu nanti, ataupun boarding pass, dan seterusnya akan terus pergi ke balai menunggu. Balai menunggu adalah di sebelah tingkat atas lapangan terbang Sibu ni. Ini di tingkat bawah. Di tingkat bawah bahagian kiri kita masuk, dan nanti apabila kita nak berlepas, kita akan naik ke bilik menunggu, iaitu tingkat atas bahagian kanan, tingkat atas. Sekarang beg sudah dilekatkan dengan tag, terus ke Melbourne. Tak ada berhenti nanti. Beg itu nanti tak ada diangkat lagi, terus masuk ke kapal terbang dari Sibu ni ke KL. KL nanti terus dipunggahkan kepada kapal terbang ke Melbourne. Macam itu saja. Tidak ambil pun sampai Melbourne, nanti baru ambil beg itu. Macam itu rupanya, semudah 1, 2, 3 ya.
Okey, kita teruskan guys. Kita teruskan. Kita saksikan bersama-sama. Bye-bye bag. The bag will go first. Bon voyage to both of them. Okay. Bye. We see you again. Okey guys, kita sudah berada di masuk balai check-in di mana semua penumpang-penumpang yang ingin menaiki kapal terbang seharusnya melalui pemeriksaan dulu dan masuk ke tingkat atas di balai menunggu yang di atas tu. Okey, itu caranya. Okey, tapi sebelum itu guys suka saya ingatkan bahawa sentiasalah peka terhadap apakah barang-barang larangan yang tak boleh kita bawa ke Australia sebab dia agak ketat sikit. See you again. Yang immigration Australia ketat sikit, dia Have a orang good journey. akan bongkar semua beg yang kita bawa 2 years di will come. belakang tu atau backpack tu kita orang akan bongkar. Mana yang tak Cry. boleh dia orang Don't akan cry. ambil, Okay, sama ada dia orang clean, pulangkan okay. ataupun dia orang akan Clean. tahan dan kita terpaksa membayar denda. Bye-bye. Itulah yang saya dah beritahu. Okey. Baiklah, tak terasa guys, tak terasa. Oh, by the way, kapal terbang dia ada orang ni adalah pukul 10 malam nanti. 10 malam nanti, 14 Jun daripada KLIA. Dan akan datang di Melbourne pada jam lebih kurang 8 pagi waktu Melbourne. Okey? Baiklah, ya, itu laki bini dah pergi keluar dan saya rasa setakat ini saja video pendek kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di lain video yang akan datang. Bon voyage. Terima kasih kerana menonton. Bye.